Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun ini, kita akan melihat anak bulan pada 29 Ramadan, hari Khamis, bersamaan dengan 19 Mac. Kita perhati video ini pada pukul 12 malam. Kita tengok bulan masih mendahului matahari. Mengikut kiraan ahli falak, ijtima' akan berlaku pada pukul 9.23 pagi. Gini. Pada masa itu, bumi, bulan dan matahari berada di atas satu garisan. Kemudian matahari dan bulan menuju ke barat. Dan ketika matahari jatuh, pukul 7.31 petang. Ini waktu negeri Kedah. Ketika matahari terbenam, bulan tidak jatuh lagi. Bulan masih ada. Maknanya bulan wujud di ufuk barat pada hari tersebut, hari 29 Ramadan. Tetapi saiz bulan pada hari itu terlalu kecil, iaitu 0.3% sahaja. Tingginya pula 2.3 darjah daripada ufuk. Mana tak tinggilah. Ini sukarlah nak nampak anak bulan pada hari tersebut. Kita tengok daripada sudut ni. Ketika matahari terbenam, waktu maghrib matahari terbenam, ini saya bubuh 7.33 ni waktu di Langkawi. Maknanya bulan tidak terbenam dan cahaya bulan ialah 0.3% dan tingginya adalah 2.3 darjah. Jadi kalau nampak hari itu, nak kata mustahil, tak beranilah. Kalau nampak, maka tentulah 1 Syawal jatuh pada hari Jumaat. Tetapi kalau tak nampak, maka kerajaan akan mengumumkan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu. Itulah keadaan dia. Sama-samalah kita tengok sama ada nampak atau tak nampak. Wallahu a'lam.